Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Agro Boom, Agro Business Opportunities of Malaysia yang dibawakan oleh Agro Bank. Terima kasih Abang Long. Kembali lagi dalam Agro Boom, Agro Business Opportunities of Malaysia yang dibawakan oleh Agro Bank, bersiaran setiap Sabtu 9 malam di YouTube Suhan Channel dan Agro Bank TV. Pak Ju sihat, Pak Ju? Alhamdulillah sihat. Abang Long okey? Okey, Pak Ju. Kita sekarang ni bila kita buat program Agro Boom ni, saya dah tahu dah makan makanan yang segar, makanan yang berkhasiat, betul. Membuat kita jadi sihat. Kadang-kadang kan orang kita ni suka makan yang makanan-makanan yang proses-proses ni tak bagus. Betul. Fresh, lepas tu mempunyai vitamin, khasiat, nutrisi yang terbaik. Dalam masa yang sama juga yang sedang menonton kita juga membuka peluang-peluang kepada korang semua bersama dengan Agro Bank, sebab tu kita panggilkan Agro Boom, di mana ada banyak peluang-peluang program-program yang dilancarkan oleh pihak Agro Bank dan juga program-program yang boleh membantu korang menaikkan cita-cita korang menjadi kenyataan. Mungkin yang suka terlibat dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan. Sekarang ni Pak Chu ni orang kuat dekat Agro Bank. Kalau kau sebut-sebut, kalau kau tengok pada mula sampai habis, korang akan dapat peluang-peluang. Kau intai peluang-peluang tu. Sebab apa? Kita setiap masa, setiap minggu kita bawa orang-orang yang telah berjaya dengan kita, Pak Chu. Yang telah berjaya, yang mempunyai nama dan menghasilkan penghasilan bidang pertanian yang boleh, yang gah lah. And Agrobank banyak membantu dari segi financial intervention, memberikan modal, pusingan, injection dan pembiayaan untuk mereka yang menceburkan diri di dalam bidang pertanian dan agro makanan. Kerana bidang agro makanan dan pertanian dan agro makanan ini mempunyai potensi yang tinggi yang boleh menghasilkan pendapatan yang lumayan. Mau rajin saja. Okey. Yang paling penting ialah kemahuan korang. Kalau korang nampak benda ni ada satu peluang yang begitu besar, dan hari ini kita bawakan tajuk kita kepada korang semua dengan tajuk kita Segar dari Tanah Tinggi. Segar dari Tanah Tinggi. Ini kita punya tetamu ni, nama dia Mr. Tang. Mr. Tang ni kalau aku baca sikit dia orang punya latar belakang ni hebat. Selain top amazing, Mr. Tang juga mempunyai syarikat keluarga sendiri bernama Meng Hiap dan Son Sdn Bhd yang telah ditubuhkan sejak daripada tahun 2006. Dengan pengalaman dan kepakaran Mr. Tang ni, Pak Chu, dalam industri ini telah menjadikan Top Amazing antara pengeluar sayur segar terbesar di Cameron Highland. Betul. Pengeluar sayur segar terbesar di Tanah Tinggi Cameron Highland. Mr. Tang ni mengusahakan perniagaan bertanam sayur dan pembungkusan dan untuk kegunaan Malaysia dan also untuk ekspor. Apa khabar Mr. Tang? Ya, baik. Terima kasih datang jauh-jauh daripada Cameron Highland. Ya. Ikut pulai ke ikut tapah? Lebih ikut apa? Bila nak beli helikopter? Betul lah. Tentang kena beli helikopter lah lagi senang. Kalau dapat sokongan Agro Bank. Helikopter tak boleh, drone boleh. Boleh. Drone boleh. Helikopter tak boleh, drone boleh. Mungkin beli drone besar sikit lah, boleh angkat je satu orang turun bawah kan. Okey, macam mana sebenarnya Mr. Tang? Okey, bermulanya syarikat di Cameron Highland ni, macam mana mula-mula start macam mana? Okey. Mulanya bisnes ni dari zaman bapa. Zaman bapa dulu kan. So bapa dulu sebagai seorang pekebun yang buat 3 ekar. Oh, daripada 3 ekar. Ya. Dekat Cameron jugalah. Dekat Cameron juga. Okay. Lepas tu I balik usia 21. Balik dari mana? Dari KL. Dulu I belajar sampai college. Ada 2-3 tahun ada jadi foreman. Jadi foreman dekat KL. Lepas tu buat TVET servis lah, TVET. Buat servis dekat Perdua. Okay, lepas tu balik I tolong bapa, so I start buat bisnes lah. Since bapa ada tanam kan. Lepas tu I buat buat pemborong sayur. Lepas tu ada dalam 5 tahun kot. Sekarang ni dah tanam sayur dah berapa ekar? Daripada start 3 ekar, bapak start 3 ekar dulu, sekarang dah berapa? Sampai sekarang lebih 70 dah. 70 ekar
Tapi dia orang kata tanam sayur ni kat Cameron Highland leceh lah. Sebab tu semua ada bukit-bukit semua leceh. Tapi kena tanam dekat Cameron. Kebanyakan sayur dapat ditanam di tanah tinggi. Dengan suhu yang lebih rendah. Okey, balik tadi. Tadi you belajar college, belajar mekanik. Kenapa tak terus belajar pertanian? Kenapa belajar mekanik? You tak suka dengan bapak punya apa tu cara hidup? Bukan. Dulu kita belajar untuk minat. So balik kerja untuk cari makan. You minat baiki kereta. Ya. Lepas tu belajar jadi apa untuk baiki kereta. Lepas tu balik kembali kepada Cameron Highland untuk mengusahakan ladang sayur bapa. Betul. Daripada 3 ekar umur 21 sekarang dah berapa tahun tu? Sekarang 35. 35 dah 10-15 tahun 3 ekar dah jadi 70 ekar. Kan? Berapa orang pekerja sekarang? Lebih 100 lah. Lebih 100 Tapi pekerja ni Mr. Tang, banyakkan orang luar ke orang Malaysia? Tengok bidang mana. Untuk gerani, driver semua kita kena angkat orang Malaysia lah. Lepas tu yang pekerja dekat kebun tu pekerja asing. Kenapa pekerja asing? Orang tempatan tak suka kerja ni ke? Tanam sayur ni panas, sana sejuk. Susah. Susah. Tapi tanam sayur sekarang senang kan? You pakai greenhouse. Sekarang pakai greenhouse kan? Pakai greenhouse. Pakai greenhouse. Dia tak payah dirty punya work already kan? Ya. Dia sudah tak payah dengan apa cangkul tanah. Tapi Pak Cu, dulu Pak Cu bapak dia start. Bapak dia start, mana ada semua pakai cangkul. Semua pakai Tapi kenapa orang muda hari ni dia tak nak jadi macam orang dulu? Kenapa kita mesti ambil pekerja daripada luar? Apa pandangan you, Tang? Kalau pakai tangan sendiri, kita tak dapat buat cepat lagi. Jadi kena ambil pekerja luar dan pekerja asing yang susah nak dapat pekerja Malaysia. Ya. Berapa jenis sayur Tang tanam? Banyak. Lebih 10 jenis lah. Lebih 10 jenis. 10 jenis. Jagung pun ada saya tahu. Jagung tanam juga. Jagung pun tanam juga. Semua pakai teknologi terkini, pakai greenhouse kebanyakannya. Kebanyakan greenhouse. Ini satu-satu benda yang kita kena ambil kira lah sebab penanaman sayur, pertanian sekarang ni bukan lagi macam zaman dulu tau. Zaman dulu dirty, dangerous kan, and then difficult kan. Tapi zaman sekarang dengan kegunaan teknologi, you pakai IoT, greenhouse semua, on the apa kita mau siram tekan saja kan. Ya, betul. Dia siram. Punyalah teknologi semua orang boleh buat. Itu yang paling penting sebab apa? Kadang-kadang orang-orang sekarang budak-budak muda ni dia ingat apa? Dia ingat macam Datuk cakap ni Pak Cu cakap tadi pegang cangkul, tapi sebenarnya dah ada teknologi. Yang memudahkan. Tapi dia orang kena belajar lah, kena ada minat lah Ya. Macam dulu untuk plastik tu kita sebagai pelindungan hujan saja. Tapi sekarang punya plastik banyak fungsi dia. So kita tutup net jadi elak serangga. Ya. Lepas tu ada modified dia punya plastik tu dia akan jadi pengaliran udara yang lebih baik untuk tanaman semua. Tapi kadang-kadang saya pergi malam-malam pergi Cameron Highland, saya tengok malam-malam pun lampu dia orang pasang. Itu untuk bunga. Untuk bunga. Untuk sayur tak payah Bunga ada bunga. Bunga tak buat untuk sayur. Dia buat sayur. Sayur tak payah. Sayur tak payah. Untuk bunga je. Dalam satu greenhouse, katalah 40 kaki ada. Greenhouse dia kebanyakan 21 kaki kali 12 kaki. 20 kali 12. Berapa banyak untuk ada dalam satu kotak tu. Satu kotak. Imagine dia bubuh dalam 70 ekar tu kan, greenhouse. Berapa greenhouse tu? 70 ekar. Itu tak pernah kira lagi. Sampai tak terkira. Banyak tak terkira. Kena kira. Kan? So kalau nanti malam-malam saya dengan Pak Cu datang ambil satu bawa lari, kita tak tahu. Sekarang Tang pakai cangkul lagi ke? Pakai cangkul lagi. Pakai lagi. Ada lagi. juga yang kena pakai cangkul lagi. Satu greenhouse berapa? Dia kalau ada harvest berapa tan boleh dapat sayur? Kita tengok jenis tanaman. Tengok apa jenis. Lepas tu greenhouse tu berapa ekar,
biasalah kita buat dalam 1,5 ekar untuk satu tu. 1,5 ekar satu. Lepas tu kena tengok tanaman. Okey tanaman atas tanah dan tanaman dalam greenhouse. Greenhouse you pakai polybag. Polybag. Okey, apa beza dia? Adakah orang dulu kata kalau tanam dekat tanah lagi bagus, dia punya hasil, dia punya khasiat. Ni dalam tanam polybag, apa beza dia tang? Okey, polybag ni kalau kita pakai polybag, so setiap kali kita tukar. So selepas tukar, dia sudah jadi tanah baru. Oh. Kalau you tanam dekat tanah, so dia kalau lama-lama dia sudah ada banyak kuman, bakteria tu semua kan. So kalau kita pakai polybag, setiap kali kita buang. So setiap kali kita buat tanaman baru, kita dapat polybag baru tu. Apa lagi yang kita automatekan dalam kita kasih automatic? Itu siram automatic kan? Ya. Kita pakai fertigasi. Lagi kalau mau taruh baja, kalau letak baja? Letak baja memang ada mesin dia untuk buat automatic. Maknanya mix with the water, mix dengan air ke, sembur ke macam mana ataupun siram Dia masuk dalam jarum. Oh, masuk Jarum. dalam jarum. macam doktor jugalah. Ni sekarang sudah doktor lah. Doktor untuk tanaman. Memang senang. Kalau dulu kan wak cangkul kan. Kena nak letak baja, kena cangkul letak kat tepi. Kan. Ni nak siram tiap-tiap hari pakai apa penyiram bunga tu kan. Tak payah. Yang tu hasil tak banyak Pak Cu. Yang hasil tak banyak. ini Pakai kira kudrat. ini kira nak dalam negara nak supply, luar negara nak supply. So ini kena teknologi. Kalau tak ada teknologi tak boleh datang Ya. Kalau satu hari berapa tan lah? Tang. Satu hari lebih 20 tan. Lebih 20 tan Lebih 20 tan. Lebih 20 tan. Lebih 20 tan bang. Tu yang saya termenung ni. Dia banyak apa jenis yang leafy vegetables yang ada daun punya tu apa? Fat choy sam. Semua kita tanam. Semua tanam. Semua kita tanam. Kobis? Kobis sekarang Harga tak ada. Harga tak ada pasal dia kena attack import punya barang. Yang kopi China, kopi Thailand. Thailand kurang kopi. Indonesia. Dia lagi murah. Ya, lagi murah. So you letak macam kailan apa tu semua tu lah yang mahal punya. Pasal kobis tu dekat luar negara, dia orang punya kelembapan tu kurang. Dia orang sejuk tapi kelembapan tu kurang. So dia tahan. Dekat Cameron kelembapan dia tinggi, lepas tu selalu hujan, so kita punya kobis tak tahan lama. Jadi maknanya memang banyak kita import lah sekarang Ya. sebab harga dia murah. Harga dia murah. Tapi kalau sebenarnya Cameron Highland boleh menghasilkan banyak kobis kan? Ya, boleh. Tapi sebabkan harga punya masalah. Ada kata-kata seruan daripada pihak kerajaan supaya dapat kawal ni harga ke, macam mana pendapat Tang? Sementara tak ada kawalan. Memang tak ada kawalan. Memang tak ada kawalan. Kalau boleh nak ada kawalan lah. Ya. Baru petani boleh hidup lah. Okey Tang, saya dibagi tahu dengan Pak Chu yang sebenarnya syarikat Top Mazing ni sebenarnya gabungan dari beberapa syarikat. Ya. Berapa syarikat yang bergabung? 5 syarikat. 5 syarikat. 5 syarikat. 5 syarikat. Dan ada lagi anak-anak syarikat. Saya ingat ada dalam 16, 16. Ya, betul. Yang kecil-kecil masuk dalam 5 syarikat besar, gabung jadi satu. Ya. Ini macam konsortium lah. Bukan. Yang Top Amazing ni main ni dari 5 company saja. 5 saja. 5 saja. Dari 5 company besar Cameron Highland, kita join untuk buat satu company yang lagi besar. So total semua dia berapa ekar dalam 5 company tu? Untuk 5 company ni kalau kira ekar dah lebih 1,000 dah. Uish. Untuk 1,000 ekar bang. lebih. Lebih pada 1,000 ekar tu. Satu negeri tu. Malah nak fikir lah. 5 company. Tapi biasanya Tang kan, korang cakap kalau katakan bila 5 company nak gabung ni selalu gaduh lah. Macam mana lah? Macam mana you handle dia? Okay. Kita pilih 5 orang je untuk masukkan director.
setiap company ada satu director. Setiap company satu wakil je masuk top amazing ni. So orang ni kita dah filter, dah pilih. So memang okay. Satu kepala lah. Satu kepala, tak ada gaduh-gaduh punya. Ya. Makna yang bawah semua, yang kecil-kecil masuk semua, you kena ikut ni 5 orang punya kepala lah. Kita dengar arahan dari 5 orang ni je. Mr. Tang itu kapla kepada semua kepala. Oh, ni Abang Long lah, Tai Long lah ni. Sebab bukan senang tau Mr. Tang kan. Kita kadang-kadang tengok ada orang dalam satu company pun ada 3 director pun boleh gaduh. Ini 5 company besar bercantum jadi 1000 ekar. Ini bukan main-main punya kan. Ya. Ini modal besar lah. Ke modal sendiri? Tak. Modal mana dapat? Bank, Agrobank. Agrobank lah. Agrobank. Takkan semua jemputan semua ambil duit dengan Agrobank, tak ada bank lain. Daripada 5 sebab dekat Cameron Highland ni saya rasa Agrobank Agrobank dah lama bertapak di Cameron Highland. One of the very first kan dekat Cameron Highland ni. Lepas tu semua tu dekat Cameron Highland tu is kawasan pertanian. Jadi kawasan pertanian ni secara ialah DNA-nya Agrobank. Jadi mereka Agrobank banyak bekerjasama dengan pengusaha-pengusaha di Cameron Highland untuk meningkatkan lagi produktiviti penanaman sayur ni, untuk meningkatkan lagi penghasilan sayur untuk masyarakat Malaysia. Imagine Cameron Highland tu supply kepada satu Malaysia semua. Makan masuk di Cameron Highland. Lepas tu export lagi. Ya, kan? betul. Daripada pembiayaan yang dapat daripada Agrobank ni, sebenarnya Mr. Tang, untuk apa pembiayaan tu? Adakah untuk structure? Adakah untuk dia punya sistem? Atau apa digunakan banyak daripada pembiayaan ni? Semua sekali. Semua sekali. Structure, lepas tu yang dalam sistem penanaman tu semua sekali. Beli tanah pun kan? Beli tanah pun. Beli tanah, jentera, Ya. semua sekali. Apa yang you 5 orang keluar? Tak ada? Keluar. Keluar juga sikit. Kena kerja. Oh, jadi maknanya Pak Chu, Mula daripada 3 ekar jadi 67 ekar. Sekarang lebih daripada 1000 ekar. 1000 ekar tu kawasan Cameron Highland tu saya rasa satu kawasan Cameron Highland tu dia orang punya. you tak mau cari lagi satu partner kah? Saya ketawa Tang. You ingat saya tak boleh? Boleh. Habis tu you ketawa kenapa? Boleh. Pak Chu jangan ketawa Pak Chu. Tak ketawa. Memang tak cukup 5 kalau kita kira 1000 ekar. 1000 ekar mana cukup 5 Tang? Sekejap Mr. Tang, sekejap Okey. Pak Chu, pinjam 10 juta. Saya nak masuk share kat sini. Mau tak? Menarik. Nampak? Lain kali datang, kami ada 6 orang. 6. Saya sorry Tang, Tapi gurau-gurau saja. yang bagusnya macam mana kita tengok kan, daripada walaupun daripada legacy keluarga yang buat kecil dulu macam mana dia sikit-sikit memajukan diri untuk bersama-sama, lepas tu buat satu kumpulan lagi untuk buka ladang lebih daripada 1000 ekar untuk supply kepada. Tapi semua sistem Pak Chu. Semua sistem, mana dia tak payah pun. Mana dia yang kat luar sana boleh buat. Kan? Kalau takat kat belakang rumah dalam 2-3 ekar tu start dulu kan. Lepas tu beli tanah. Dia bukannya start dengan 1000 ekar terus, 100 ekar terus, 50 ekar terus, tak. Dia beli buat kecil, lepas tu beli tanah lagi. Betul? Lepas tu buat joint venture. Apa tu joint venture? Kenapa perlu joint venture tu? Untuk jadi paling kuat. Paling kuat. Bukan tamak bukan tamak. Bukan. Untuk jadi kuat lah Semua orang mempunyai kepakaran masing-masing, berbagai jenis sayur. Kan? Kalau seorang 5 company tu, satu buat Fat Choy ke, kan? Satu buat apa namanya? Sawi, Choy Sam, lagi ada Tomato, tomato. Saya rasa ini isu market. You conquer the market. Tak. Because you besar, you boleh demand dekat luar, you nak barang daripada kami, okay, this is us. Betul tak? Betul. Betul juga. Betul tak kan? So kalau katakan orang luar dia tak nak deal dengan ramai orang,
macam yalah nak deal dengan ramai supplier, leceh. Baik you deal dengan satu company, Semua bawah dia ada. company tu semua ada, sekali satu deal saja, senang. I think itu juga benda yang I rasa you fikirkan bersama kot. Cuba imagine kan, kalau saya seorang buyer kan, daripada mewakili ST Rosham kan, buyer ST Rosham. Saya nak pakai tomato 100 kilo. Pergi jumpa orang ni. Saya nak pak choy 100 kilo, jumpa orang ni. Kacang panjang, kacang pendek, timun, payah. Jadi saya pergi jumpa Tang seorang je. Tang, Settle. aku nak banyak ni list ni, boleh supply? Boleh. Berapa harga? Oh, ada sikit mahal lah, tapi angkat. Satu lagi boleh tak Tang, Mr. Tang, you cerita sikit macam mana IoT boleh membantu penanaman sayur ni lebih dinamik. Itu teknologi. Teknologi IoT. Okay, IoT ni dia memang dia banyak dengan sensor. So dia boleh sense itu Zo itu matahari. Lepas tu isi baja dalam bag tu, lepas tu kelembapan, lepas tu temperature, semua. So dia akan kumpulkan maklumat semua. So dia akan kasih info macam mana kita nak kasih baja. So kadang-kadang dia control kita punya itu fertigation, itu water irrigation sekali. Makna dia automatik lah. Dia check dalam tu sistem tu, dia ada jarum dalam tu kan. Ya. Lepas tu dia check kelembapan tanah, keasidan, kealkalian kan. Lepas tu dia Ini semua dipanggil terus baca. Pak Chu, dipanggil sekarang ni revolusi 4.0. Revolusi industri 4.0 iaitu cyber and robot. So ini salah satu robot, sistem dia membantu untuk memudahkan. Kalau tidak dulu kita orang-orang tu dulu kena tengok matahari macam mana, tengok tanah. Baja berapa kali itu kan. Apa jenis baja pun. Kan, apa jenis baja pun you ada data kan? Ya. You ada data. So dia akan mengoptimumkan lagi tanah tu dan untuk penghasilan yang tinggi. Kalau takat kita nak buat kat belakang rumah saya tu dalam setengah hektar, boleh ke pakai IoT? Boleh. Boleh je kan? Boleh. Lepas tu dia semua ada online. So mungkin kita dekat luar negara, kita boleh monitor kita punya tanaman, semua boleh. You pergi holiday pun you boleh monitor Ya. You Boleh Pak Chu, siram, kita boleh tekan siram. Kita dekat Jepun. handphone Ya, pakai handphone je. Kita kat Jepun, kita tekan je, Dia siram. dia siram. Semua macam tu. Ya. Tapi macam mana Mr. Tang? Okey, sekarang kita tengok perubahan iklim pun sekarang kadang-kadang you tengok sekarang musim panas. Lepas tu tiba-tiba hujan. So macam mana you control ni? Untuk ni semua pengalaman sendiri. Kena pengalaman. So lepas tu setiap jenis tanaman ada dia punya ciri-ciri. You kena sebelum you tanam, you kena belajar dulu. So macam tanaman ni dia tak suka panas, ke dia tak suka banyak air, ke dia nak kering, dia tak suka baja yang lebih. Kita kena belajar dulu sebelum tanam. So timing tu very important lah. Maknanya dia masa. Katakan kita kata, dalam 2 bulan lagi akan kemarau. Jadi yang ni tak suka kemarau. So kita tak boleh tanam yang Lepas tu kita memang macam dari sea level kita memang ada dari 700 sampai ke 1500 sea level. So setiap cuaca dia tak sama. Tanah dia dalam pada 1000 ekar tu dia ada yang tinggi, ada rendah. Itu nak kena kontrol juga. Ya. Kalau yang paling tinggi tanam apa? Paling tinggi boleh tanam strawberry. Strawberry. Ada buat? Ada buat. Ada juga. Strawberry pun ada. Ada. One stop center bang. Nak sayur apa? Kangkung je tak ada. Kangkung tak ada Kangkung kan? tak ada. Kangkung yang tak lokal tu. Kangkung. Yang mahal, sayur mahal-mahal. Kangkung Maknanya betul lah. Nak benda yang elok, nak benda yang sedap, kena naik tinggi. Naik tinggi. Dia susah tapi khasiat dia, harga dia pun lain. Betul. Okey, Mr. Tang, I nak tanya satu. Sekarang you dengan grup you dah ada teknologi, dah ada pasaran, dah ada segala-galanya lah. You ada main player dekat Malaysia,
Dekat Malaysia ni katakan you a main player, the one group ni. Kalau katakan orang yang tengah tengok ni, dia kata dia nak belajar ni tanam sayur, boleh ke pergi belajar tempat you? Boleh. Betul ke ni? Boleh. You ajar tak? Ajar. Oh, you memang ada program ke? Memang. Setiap macam mana kita nak control tempat yang besar macam ni, kita kena ada SOP. Bukan macam zaman dulu, mungkin dia orang kasih pekerja buat sendiri saja. Ada tak orang-orang pergi training daripada institut ke apa ke, hantar orang buat internship ke, buat training untuk belajar tempat Mr. Tang? Sementara tak. Tapi selalu kita ada dapat yang dari overseas. Dia mari jumpa kita. Oi, lawat. kau tengok ni, apa ni budak-budak Malaysia mana? Ini daripada luar negara yang belajar dekat sini, tapi budak-budak Malaysia buat tak tahu je. Ke you tak nak ambil budak Malaysia? Tak angkat. Tapi tak datang. Tak datang. Okey, tapi lepas ni dia orang datang pergi tempat Mr. Tang ni. Duduk Cameron Highlands sejuk-sejuk tu, duduk dalam seminggu cukup lah. Mana cukup Pak Cu? Tak cukup, Seminggu tak boleh. Seminggu Tak pergi cukup. ni. Tak cukup Seminggu orang pergi melancong. Macam satu semester pun kurang-kurang 3 bulan lah. 3 bulan 3 bulan. Tapi lepas ni kalau Pak Cu kalau katakan Agrobank nak buat mentor-menti dengan Mr. Tang. Boleh. Lepas tu katakan kita hantar okey, you belajar sini buat sayur. Lepas tu nanti balik kampung kita bagi modal buat sayur sendiri. Boleh ke? Boleh. Sana tinggi, sini rendah. Teori dia sama. Teori dia sama. Teori dia lebih kurang sama. Tapi you kena angkat masa sikit lah. Untuk setiap kawasan yang beza. I see. Tapi yang ni semua you memang boleh ajar lah. Sebab dia boleh, cuaca yang tempat tinggi dan tempat rendah kan. Boleh. Tempat rendah ada kan macam Basic, kalau you sudah tahu basic dia, so sudah pandai main semua, nanti boleh tanam. Tapi nak jual kat mana? Kalau kita orang macam contohnya saya pergi belajar dengan you 3 bulan. Lepas tu saya pergi tanam tanah rendah sana, saya tanam. Katalah 3 ekar. Lepas tu aku nak jual kat mana? Kau satu Malaysia semua you dah conquer. Boleh jual kat you balik tak? Boleh. Angkat balik. Macam tu boleh. Angkat balik. Macam tu lah. Contract Okay. farming. Kalau you suruh saya jual sendiri, you semua satu Malaysia dah order daripada you punya group. Dia orang takkan nak ambil I punya 3 ekar. Kan? Kalau boleh buat program ni Pak Cu. boleh buat program macam contract farming kan. Katakan tanam cili. 3 ekar banyak tanam cili kan. Cili dia tak tanam kat Cameron Highlands. Tanam. Oh, tanam juga? Tanam. Apa yang kau tak tanam lagi ni? Semua kau tanam. Semua tanam. Durian ada? Durian I baru tanam. Durian pun ada bang. Dia bukan- tak tanam kangkung je aku cakap. Tak, masalahnya durian dekat Cameron Highlands tanam durian mana ada? Saya tak pernah tengok orang tanam durian. Ada. Dekat lodging. Kau kat lodging. So dia Lodging dia rendah sikit. dia masih level lebih kurang 600 lah. Wah, you berapa ekar ada? Berapa ekar kat lodging? Baru siap 22 lah lebih kurang. 22 ekar. 2 kat lodging. Baru 1 ekar boleh letak dalam 30 pokok durian musangking. 35. 35. Dah siap 1000 pokok 20 lah. ekar. Kalau 1 ekar, kalau 10 ekar 300. Boleh letak 1000 pokok. Cuba kali 10,000 pokok. 1000 pokok kali RM10,000 berapa? Satu musim? 1 juta. Saya tak nak pergi tempat sayur. You tak. Sebab saya kurang makan sayur. Bila ni musim durian? Pokok baru 2 tahun. Oh, baru 2 tahun. 2 tahun, 4 tahun dia belajar berbuah. Ya. 5 tahun boleh dapat hasil. Tahun ke-5. Tang, you ingat ni muka? Ingat. Lagi Ingat, 3 tahun. Lagi 3 tahun ini muka datang sana ketuk sana, you jangan tak ingat aku Ingat. Ingat Ingat. Tapi jangan, saya makan pun 2 biji je. Belanja lah. Boleh, Ni boleh, baru boleh. test case lah. 20 ekar. Lagi mau tambah. Lagi mau tambah. Pasal kenapa kita tanam durian? Kita ingat yang sea level tinggi tu, durian tu akan jatuh lambat. Oh, kenapa? Gravity. Bukan. Sebab dia tinggi, memanglah lambat jatuh. Dia bukan. Betul lah. Dia tinggi kan. Kalau dia rendah cepat musim dia akan lambat dari bawah sebulan ke 2 bulan. So macam sekarang musim durian banyak kan, harga tak ada. So nanti masa I jatuh itu harga paling baik. lah. Sebab sekarang banyak supply kan. Basic dia banyak Dianya supply. tinggi.
Yang Dia tak nak 600 tinggi. daripada Dia lambat sea lagi, level, dia 2 lambat bulan. lagi. Jadi mana masa tak ada musim tu dia ada, harga dia lagi mahal. Mana dia durian luar musim dari Cameron Highland. Betul. Mahal harga dia. Ini nak lawan raut Mau ni. RM40 sekilo, RM80, RM60 sekilo kan. Musang King. Bukan. Blackthorn. Blackthorn lagi lah mahal, premium. Premium. Dah semua dia tanam. Habis kita nak tanam apa lagi? Semua dia dah tanam. Market macam mana market? Market okey lah. So kita dah lama buat. Kita memang dah ada brand sendiri. Apa brand? Macam kita punya kotak, kita memang ada company nama. Diorang dah jam kita punya brand lah. Oh, dah tahu kita punya Dah brand. tahu kita punya brand lah. Apa nama brand? Top Amazing ah. Top Amazing ada, yang sendiri punya Minghead and Son ada. Lepas tu yang lain-lain company semua ada. Ni hantar mana Pasar Borong Selayang? Kita tak masuk Selayang. Kurang masuk Selayang. So kita Mana boleh masuk Selayang? Dia sebab sebab harga mahal. Dia Kailan apa Fat Choi Sam. So Ni once kita sudah ada branding sendiri, kita pergi high end sikit punya market. Oh. So kita tak ST Rosyam belum masuk. belum masuk. So kita tak takut pasaran punya harga. Tak compete dengan pasaran punya harga lah. You ada apa high end punya macam Jaya Grocer. Memang kita punya barang sudah ada standard kan. Oh, you hantar semua standard punya, bawah punya tak nak hantar tang ah. Ni yang mahal punya lah. Yang alah kalau 2-3 ringgit sekilo dia tak jual lah bang. Dia main yang belas-belas ringgit sekilo kan. Tapi bukanlah. Mungkin kita punya barang mahal sikit lah. Bukan banyak sangat. Yelah, you hantar banyak, you kuranglah sikit. Tolong I hantar Rosyamat sana. Itu hari I punya partner ada jumpa you kan? Datuk Raymond. Ada? Ada ambil kan? Belum. Akan nanti. Akan kan? Sebab you punya harga lah, kasihlah kurang. Kita pun tolong orang banyak, tolong orang susah punya B40 mah. Kalau jual mahal-mahal janganlah macam tu. Boleh ya? Boleh. Ini pengakuan ni pengakuan. Okey, kalau kita tengok PM tepi. But anyway, Mr. Tang dah pakai teknologi greenhouse dengan tanam bawah tanah kan? Mana lagi banyak hasil? Mesti yang hydroponik tu. Oh, Mesti hidroponik yang pakai teknologi lah. Ya. Oh, tu banyak hasil Ya. dan dia orang kata kalau kita pakai hidroponik ni, dia punya harvest lagi cepat sikit lah. Ya, cepat sikit. Oh, betul Lepas tu kita boleh control lagi baik dari tanah. Oh, okey. Lagipun bila kita hidroponik ni perosak tu kurang sikit lah. Ya. Tapi investment tinggi kan? Investment tinggi. Mula-mula investment tinggi tapi Pak Cu bagi duit. long run Pak Cu bagi duit. Long run dia lagi banyak kan, lagi banyak penghasilan. Ya, mesti. Then cost per kg lagi kurang kan. Daripada tanam bawah tanah. Ya. Jadi maknanya kalau kita nak buat macam sawi dekat dalam greenhouse dekat tanah rendah tak berapa bagus. Bagus juga. Bagus Tepat. juga. Bagus juga. Sawi Cameron dengan sawi kampung dia lain kan? Lain. Boleh ni. Sawi kampung dia mahal. Kacang panjang ada tak Cameron? Kacang kita punya kacang buncis yang pendek tu. Oh, panjang punya tak ada. Panjang tu tak is ada. slow land. Kenapa tak boleh tanam kacang panjang dekat Highland? Saya ingat variety dia dekat Highland tanam dia tak panjang. Oh, tak panjang. Kau main cakap je tang kau. Kau ada buat kajian ke tak? Nasib baiklah kita low land. Dia high land. So, memang ada perbezaan dia lah. Oh ya. Nak tanya lagi satu. Dalam semua jenis sayur yang mana lagi banyak untung? Keuntungan dia kan. Yang mana yang lebih susah tanam, dia punya return akan jadi lebih banyak. Seperti Contoh Kailan. capsicum. Oh, capsicum. Capsicum tu panggil apa? Lada Benggala. Itu susah tanam, so dia harga lebih tinggi lah. Oh, susah tanam tu. Susah tanam. Apa pasal? Dia takut kutu. Oh. So ada serangga yang Habis dia pakai greenhouse, mana ada kutu? banyak. Macam mana dia boleh masuk? You tak jaga, tak tutup pintu ah? Tutup tapi dia ikut angin. Oh, dia halus.
Dah ikut angin. Hama kecil kan. Ya. Oh, jadi capsicum ni lagi banyak, lagi mahal lah. Ya. Kalau tanam memang lagi modal keluar sikit, lagi untung banyak lah. Untung banyak Tapi nak jaga susah Mak Cu. nak jaga susah lah. Macam kita yang budak-budak yang kau orang yang baru tak yang kau tanam benda-benda susah ni lah. Yang senang-senang kau tanam kangkung, Bendi. bendeng, Kacang panjang. kangkung, serai. Sekarang. Serai pun tak boleh tanam, jangan jadi petani lah. Itu serai pun tak boleh tanam, jangan jadi petani lah. Itu kira serai tu tanam macam tanam lalang. Betul. Taruh je lah baja yuria sikit, bagi dia gemuk sikit kan. Macam dia orang ni dah kelas lain. Tanam dia banjir pun tak mati, kemarau pun tak mati serai ni. Dia lihat. Demand pun banyak. Okey, Cameron Highland satu tempat yang begitu jauh. You hantar satu Malaysia. Ya. So macam mana logistik? Yalah, sayur you hantar lama, dia mesti rosak. Oh, tak rosak. Asal tak rosak Okey. lah. Kita punya sistem macam ni. Malam ni kita akan kumpul semua order. Lepas tu, selepas kumpul, kita akan order semua dekat kebun. Lepas tu, once dia orang pergi start kerja, dia orang dapat order, dia orang harvest. Oh. Lepas tu, lebih kurang pukul 10 dah sampai office dah. Saya dulu dah sampai office dah. 10 malam. Pagi. Lepas tu, lepas pagi kita kena packing, semua buat standby. Lepas tu pukul 2 dah send keluar dah. Oh, you ada kilang proses kan? Ya, ada. So kita masuk dalam plastik. Ya, kita packing semua, lepas tu masuk. Sekarang semua pakai chiller, lori chiller. So dia semalam order, so hari kedua punya sebelum pukul 10 dia orang dah dapat sayur dah. So sayur tu semua harvest pagi 10, sebelum 10. So 24 hours. Ya. So dia punya freshness tu confirm tak ada masalah lah. Confirm segar. Cameron Highland, chiller lah. Nak pergi Johor, jauh. Tak jauh. Dari sini diorang, kalau Johor diorang bertolak 5 petang. So nanti pukul 2-3 pagi dah sampai dah. Dia pakai chiller lori. Semua pakai Memang chiller. fresh lah. So sekarang orang transfer banyak pergi chiller. Okey, ni soalan. Sorry. Chiller tadi sendiri punya ke logistik company lain? Sendiri punya. Sendiri punya. Okay. Semua dia punya lah. Semua dia punya lah. Tak ada peluang. Ada orang lain aku ada. nak beli lori satu sebenarnya. Nak ambil upah. Kita transport. Abang Long sama ni, sama Pak Chu mau beli lori satu. Kita nak ambil upah transport. ambil upah transport hantar boleh tak? Tapi semua dia dah buat sendiri. Boleh, tapi bidang ni tak buat duit. Tak buat duit Tak buat duit. Kau bila kita nak buat dia kata tak buat duit. Tapi dia beli lori. Apa yang buat duit? Tengok tu. Logistik. Di mana dia tanam sayur lagi buat duit daripada logistik. Ya. Tanam sayur buat duit. Boleh kaya tanam sayur. Boleh. Tengok tu. Boleh kaya tanam sayur. Tapi Tang, takkan buat ini lori tak ada untung. Habis kenapa orang ada syarikat logistik? Aku 2 orang baru nak buat saja, kau tak bagi kita orang buat. Saya baru nak minta duit dekat Pak Chu. Costing dia terlalu tinggi kalau untuk bidang sayur. Pasal dalam satu lori kan, yang lori 5 tan tu, kita dalam muatan lebih pun 3 tan lebih saja. Tak boleh masuk banyak. Tak boleh masuk banyak. Pasal sayur. Sebab sayur dia besar. So yang logistik ni kita charge upah pun charge by kg. So dalam sekilo kalau hantar sampai Kuala Lumpur 20 sen je. 20 sen? 20 sen sekilo. 20 sen sekilo logistik dia. Mana dia kalau kita beli Kalau 3 tan tu dalam 600 je. 600. Habis minyak lagi. Tol lagi. Penat lagi. So bayar lagi. kebanyakan kita buat ni untuk salah satu servis untuk customer saja. Dia tak buat duit. mana dia buat end to end daripada tanam sayur sampai deliver terus atas meja makan. Ya. Okey, saya nak tanya satu hal lah. Kadang-kadang sekarang kan zaman TikTok. Kadang-kadang sayur masuk daripada luar negara kan. Ya. Dia orang cakap itu dah layu punya kan. Tapi dia ada spray satu ubat. Tiba-tiba dia jadi segar balik. Betul lah tu? Itu tak betul lah.
Oh tipu Itulah Pak Cu jangan tengok TikTok Pak Cu. Tengok TikTok dah kita dah kena tipu Pak Cu. Itulah. Beg kuning tu penuh dah tu, tak check out lagi. Anyway, tapi dalam sayur yang hantar kepada satu Malaysia tu, kita proses dululah. Ada kilang proses sayur lah. Macam tomato tu kita semua hantar cuci dulu. Lepas cuci kita buat sorting. Sorting tu size dia ikut semua. Lepas tu kita packing Itu dalam cherry tomato pun semua ada. cherry tomato semua kita sorting. Semua kita tu sort. cherry tomato sedap. Sudah. Itu banyak tanam. Banyak. Saya sehari ekspor pergi Singapura dekat 2 tan sampai 3 tan sehari. Setiap hari. Setiap hari. 2-3 tan cherry tomato. Kenapa tak hantar dua hari sekali hantar 6 tan terus? Kenapa nak kena 2 hari-hari hantar? Untuk make sure dia segar. Maknanya orang Singapura dia makan dalam 2 kan, tan je lah. Tang, orang cakap sama saya kan, kalau sayur yang bagus-bagus semua, semua ekspor Singapura. Jagung yang quality grade A apa semua tu, semua ekspor Singapura. Kita punya market grade B, grade C, betul ke? Oh tak kan? Bukan macam. So memang banyak grade A punya dekat. Tengok pasaran dia. Kalau dia orang jual dekat pasar pagi tu, dia orang nak murah, so mestilah dia orang angkat grade B. So grade A tu cantik tu, mesti kita nak dapatkan harga lebih tinggi kan. So kita hantar pergi pasaran yang terima tu lah. Singapura lah. Selain Singapura, sini Malaysia kita pun ada. Malaysia hantar juga. Malaysia pun ada hantar juga. Tapi Pak Cu, apa beza dia Pak Cu? Grade A, grade B. Dia kecil besar je. Iya ke? Wah, lagi manis. Grade tak. Dia besar, dia lebih cantik satu. Cantik saja. Lebih Cantik je. Kecil sikit macam tu saja. Bukan rasa sama saja. Rasa sama. Macam tomato besar sangat, yang satu S size punya kecil sama juga. Tapi orang yang berniaga macam buka restoran tu semua dia nak murah kan. Untuk tahukan dia punya costing semua. Sebenarnya sama je. Sama. Jagung pun banyak jagung. Jagung banyak. Jagung berapa tan sehari? Jagung kira batang. Berapa ribu? Jagung 2-3 ribu lah. Kau kena betulkan ni Tang. Ini sudah salah Tang. Jagung bukan batang. Dia panggil tongkol. Ini kau kena betulkan. Tongkol Di jagung. mana ada bawa itu jagung 1000 batang. Hari ini aku betulkan kau. Dia cakap tongkol. Tongkol. Saya mau jagung satu tongkol. Macam ikan tongkol kan? Tongkol. T-O-N-G. Jagung rebus satu tongkol. T-O-N-G-K-O-L. Tongkol. Tak ada orang cakap, jagung rebus satu batang. Mana ada Tang? Tak ada Tang. Kasih betul ni batang. Okay? So jagung tu ada jagung putih, ada jagung. Jagung putih tu manis Manis. Harga mahal lah. Harga dalam RM4 lebih kurang macam tu. So ada jagung lain juga. Mutiara. Kenapa tak tanam jagung putih saja sebab takut mahal, jagung lain tak mahal? Dia ada pasaran dia, yang satu mutiara tu orang banyak trim, kasih keluarkan biji-biji tu untuk buat yang jagung putih tu dia manis, lepas tu susah nak trim. Dia memang susah nak trim. Lagi yang warna purple tu apa panggil? Purple, jagung purple. Ada juga jagung purple kan? Dulu saya kecil-kecil tak pernah jumpa ni jagung purple. Siapa sudah modify jadi jagung purple ni? Apa pasal jadi purple? Jadi purple dia Kenapa taruh tak colour. buat color merah, color pink? Kenapa purple? Sangat boleh buat Yang buat biji punya orang dia boleh buat. Dia boleh buat color kalau pink yang minta. Tapi kalau kita tengok color pink kita tak berani makan. Dia boleh buat. Asal pula tak boleh pink tak boleh makan? Betul juga pink orang tak mahu makan. Oh ya juga. Betul juga. Sebab tu dia ambil purple. Lepas tu lagi satu kan. Itu sweet potato Jepun tu memang dari Jepun ke? Saya pergi tengok dekat apa market tu, Kia Farm kan. Dia jual itu ubi keledek Jepun sweet potato. Jepun punya ke? Cameron Island punya ke Jepun punya ke? Bukan kemalan, sangat kebanyakan dari Indonesia. Indonesia itu keledek tak ada tanam dekat Cameron Island? Ada. Ada. Tapi tak manis. Tapi kurang manis. Dia tak sedap macam tu. Tapi sekarang Cameron Island panas lah.
Panas. Kan? Tapi okey lah banding dekat dari KL. KL pun panas kan. Kau janganlah bandingkan KL tang. Dulu Baik, banding dengan London terus. dulu masa tahun 80-an, 90-an saya pergi Cameron Highlands, siang-siang pun panas. Oh tapi sekarang memang musim panas. Oh, Tak, Tan, kau pandai nak ni. kalau musim panas kan dia climate change kan, apa impact dia kepada tanaman-tanaman sayuran? Lebih cepat rosak kah, lebih cepat masak kah? Oh tak, dia akan grow lebih cepat. So dia tak rosak. Dia akan jadi lebih cepat. So kalau macam tomato biasa kita harvest 70 hari. So dari tanam kita boleh harvest 70 hari. So kalau panas dia akan shortkan 10 hari lah. Oh, kalau panas dia tak Dia jadi cepat. cepat. Kalau panas. Dari cepat besar. Patutlah orang Afrika tinggi-tinggi Pak Cu. Logik juga. Orang Afrika. Kau ketawa. Saya banding. Betul tak? Orang Afrika kan tinggi-tinggi, 6 kaki, 7 kaki. Orang Arab pun tak ada pun. Tinggi orang Arab. juga kan. Kita ni kan kita kan kejap hujan kejap ni. Dah kita ni pakai metode macam ni kan. Lain kali kita dapat anak je kita hantar pergi tempat panas. Mungkin. Balik tinggi. Tapi sekarang boleh kontrol kan pakai Ya. greenhouse kan. Sekarang kita pun boleh kontrol. Takkan kita nak duduk dalam greenhouse? Pak Cu. Taklah ini sini saja gurau-gurau saja. Mungkin juga tahu kan. Boleh. Dekat luar negara dah buat macam tu dah. Oh ya. Dia dekat lowland, dia pakai aircon semua, dia boleh tanam dah. Tapi kos dia tinggi lah. Boleh. Tang, Pak Cu. Dekat China kan dia orang 4 musim. Dia buat matahari lah. Dia tengok tak? Ya. Dia buat matahari ni Pak Cu. Dia orang buat matahari, jadi maknanya musim sejuk tu dia keluarkan matahari. Maknanya dia akan harvest. Ada banyak tanaman dia akan hidup. Samalah dengan tanam bunga di Cameron Highlands yang kata ada lampu tu. Kan? Jadi bunga tu dia ingat siang je dia kena tipu kan. Sama juga Ya, dengan dia kena vertical siang farming. je. Betul. Tanam sayur vertical farming. Dalam kontena, dalam building. Kan 24 hours dia pasang LED kan. Itu pun sama juga. Betul lah, Itu dia ingat siang je dia nak fotosintesis Ya. 24 hours. Lepas tu dia jadi. Kenapa tak buat vertical farming? Costing dia tinggi. Ya, vertical farming ni kalau you tak ada tempat, you tak ada tanah, you duduk dalam satu places macam Singapura kan. Tak ada tanah banyak, dia kena buat vertical farming lah, cost dia tinggi. Tapi dia tak ada problem dengan tanah beribu ekar tu. Kan? So you buat conventional farming. Jadi maknanya orang yang buat vertical farming dekat Malaysia ni akan gagal? Tak gagal tapi ROI dia teruk lah. Lama. Sebab saya tengok vertical farming ni dia punya sayur jadi mahal. Dia rasa sama juga. Itulah kan jadi mahal. Saya tahu juga sebab saya ada juga involve yang kita punya financing kepada vertical farming ni. ROI dia lama sikit tapi dia target kepada sayur-sayur yang mahal. Jadi sayur-sayur yang you tak boleh jumpa di pasar borong. Sayur-sayur yang mahal. Jadi walaupun Salad yang warna purple tu kan. salad yang hotel pakai Red apa pasal? Red coral. Red coral. Red coral. Tapi Malaysia you rasa perlu ke ada vertical farming? Jangan tak perlu. Sebab kau tanam orang. Kau tanam dekat sorang-sorang kat sana kau cakap tak perlu. Sebab kita ada tanah tinggi Cameron Highlands. Wow. Nanti kalau Cameron Highlands tadi penuh dengan sayur, tak ada cukup tempat lagi, macam mana nak buat? Orang makin ramai. Boleh cukup ya. Boleh cukup punya. Pergi lodging semua tu kan. Bukit Raja. Banyak lagi tempat. Lepas tu kalau tak cukup, so kita tukar kita main strategi lah. Kita tanam dekat Ipoh. Oh, apa pasal? Apa pasal Ipoh? Tanah banyak. Mana ada tempat tinggi? Tak payah tempat tinggi. Nanti kita jadikan tanaman tu semua boleh tanam dekat lowland lah. Pakai aircon. Pakai aircon. Oh, pakai aircon lagi murah. Murah juga lah. Tak murah lah. Tapi kalau Aircon sekarang murah, dulu mahal. Satu hari demand dia so tak cukup, kena. Lepas Solar tu lah, solar lah. Solar apa semua teknologi dia pun. Oh, itu solar sini, solar dapat juga duit.
ini dapat aircon. Boleh juga kalau Cameron dah full lah. Kita kena tukar plan. Lambat lagi lah. Lagi apa dalam 5 tahun ni apa Mr. Tang mau achieve? Mau lagi banyak tanah ke? Mau Sementara sangat completekan projek saya. So sekarang saya ada buat projek strawberry. Saya nak strawberry, projek strawberry ni berjaya lah. Oh, baru start lah. Baru start, tak lama lagi. kenapa baru start strawberry? Orang lain sudah ramai tanam strawberry. Pasal yang kita jumpa pasaran tu, dia jual murah saja. So ada last year saya pergi Korea, saya taste dia punya strawberry. Saya ingat saya nak buat ini dekat Malaysia. Oh, yang Pak Cu, saya pergi Jepun. Kenapa strawberry dia manis dan besar-besar? Kenapa teknologi Malaysia baru dia ah. kecil? Kenapa? Dia inject sama gula kah? Tak. Cuaca dia, lepas tu variety dia, memang macam tu. Oh, baka. Saya pernah taste, memang manis. Ya. I rasa you lah kasih I taste itu hari. Memang manis. Ya, memang manis. Okey, ada satu lagi strawberry yang warna putih punya, warna pink. Ya. Putih. Putih. Ya, strawberry putih. Putih. Itu lagi mahal lah. Itu lagi mahal. Asal dia mahal, albino mahal. Kalau manusia albino tak berapa laku lah. Pasal dia special, dia special. putih je. Tapi kalau katakan kalau orang jadi albino apa tak apa laku. Tidak strawberry lah kalau putih kan. Orang tak pakai strawberry dah pula kot. Kan? Bila kita strawberry pop, warna dia macam tu. Tapi Merah. sekarang ni boleh tukar strawberry nak warna apa. Dah kan macam jagung. Jagung satu batang pun dah boleh tukar colour. Boleh ada banyak colour. Boleh ada banyak colour pula. Putih, purple, kuning, mutiara kan. Ini. So kita selalu pergi hypermarket, supermarket, kita tengok apa barang yang dia boleh jual mahal yang orang yang mampu beli. So kita target pasaran tu lah. Jadi maknanya kajian tentang itu, you akan buat kajian tu, try tanam dekat ni. Ya. Ada buat R&D dulu jugalah. Ya. Biasanya R&D ni berjaya berapa persen? Setang. Buat sampai berjaya. No. Wah, ini kau kena dengar ni. Kau kena buat sampai berjaya. Tak ada persen-persen punya. Ya, kadang-kadang Pak Cu, dia orang ni kadang-kadang buat sikit lepas tu tak berjaya dah tak nak buat lagi. tak nak buat. Tapi kalau girlfriend dia, kalau boyfriend dia kejar sampai dapat. Kenapa dapat? Sebab dia usaha. Sampai kahwin. Dia usaha. Begitu juga dengan perniagaan. Betul. Tanaman kita kena usaha betul-betul, kita nak sampai kita berjaya. Maknanya kalau kita gagal, itu sebenarnya pelajaran yang paling besar. Kalau tak gagal, macam mana kita dapat tahu yang berjaya punya? Jadi sekarang ni kita dekat Agroboom kita mudahkan korang. Kalau korang nak berjaya, kau kena cari orang yang sudah berjaya. Sekarang ni pelajari daripada top amazing. Dah ada ni. Dah ada. Setiap minggu kita tampilkan orang-orang yang dah berjaya Pak Cu. Jadi mana kau tak payah pening kepala, kau ikut je orang yang berjaya ni, insya-Allah kau orang berjaya. Betul tak Mr. Tang? Ya. Dia orang buka jalan untuk belajar apa semua. Boleh. Berapa tahun Mr. Tang daripada 60 lebih hektar sampai beribu-ribu hektar sekarang? Berapa lama? Saya ingat 10 tahun. 10 tahun je. 10 tahun. 10 tahun je. Penggandaan daripada 100 hektar ke 1000 lebih hektar. Saya ingat saya nak buat satu tanaman lah ni. Nak minta modal dengan Apa, Agrobank. ketum? Bukan. Saya nak ambil semua tanah kubur. Saya nak tanam pokok buah-buahan. Boleh. Apa masalah dia? Saya akan pergi jumpa dengan Jabatan Agama. Saya cakap, okey, saya nak tanam pokok buah-buahan di tanah kubur. Di celah-celah tu tanam. Ya, menggunakan setiap ruang yang ada. Tanah cili ke? Boleh ke Tang? Cili tu janganlah. Asal? Nanti terbijak orang. Kau ni semua aku nak buat semua tak boleh. Kau buat boleh pula. Kan? Pedas. Tapi tengok cara dia apa grow kan, biologically kan. Bukannya grow beli dekat tempat lain, tak ada. Dia fokus satu bisnes. Bisnes pertanian sayur sampai macam tu. Dia tak adalah daripada 100 ekar buat sayur, lepas tu you nak buat benda lain lagi kan. Nak pelihara ikan, dah ada sayur. Nak buat apa lagi kan? Nak buat bengkel kereta. Tak ada, dia fokus. Fokus tu penting.
Apa yang Pak Chu cakap tu betul. Fokus tu penting. Dan saya rasa inilah satu benda yang tunjuk ajar yang paling besar. Terima kasih Mr. Tang. Banyak benda you kongsi dengan kami dekat sini. Even walaupun Pak Chu pun daripada Agrobank, kita orang pun sebenarnya, saya pun adalah buat kecil-kecil tapi malu nak sebut lah, you terlampau besar. Jadi saya pun belajar. Yang kita nampak conclusion dia tadi ialah buat sampai jadi. Buat itu yang paling penting. Buat sampai jadi. Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Kau tengok nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Buat sampai jadi. Kau nak cari apa? Kau nak cari nak belajar tempat, dah ada. Kau nak cari financing untuk pembiayaan, dah ada. Apa lagi yang kau nak daripada Agroboom? Apa lagi alasan korang? Bangkit buat. So, terima kasih Mr. Tang kerana sudi bersama dengan Agroboom. Dan harap-harap you punya perkongsian akan membuka inspirasi, menjadikan inspirasi untuk orang-orang di luar sana. Dan Pak Chu, yang terakhir pada Pak Chu, saya malah nak cakap Pak Chu ni 1000 ekar. Saya nak tanam cili kat kubur pun dia tak bagi dah. Ada je alasan dia ni. Saya tengok dari apa kita panggil steady-nya dia kan, kita nak panggil kejantanan dia tu. Daripada buat kecil sampai beribu-ribu ekar kan. Dia boleh manage dengan kawan-kawan, grow together. So kalau kita tak boleh secara bersendirian pun, kita panggil kawan-kawan kita, satu kepala, kita duduk together, kita kontrol apa yang kita nak buat. Lepas tu kita dapatkan secara bantuan perniagaan, bantuan modal, apa tu semua tu. Banyak syarikat-syarikat kerajaan termasuk bank-bank development financial institution, bank-bank pembangunan, nature pembangunan ni boleh membantu. Kan? So saya rasa memang tak ada alasan untuk kita tidak menceburkan diri di dalam bidang pertanian dan agro makanan, sebab hasil dia lumayan, cuma mau steady, berani, cekar, rajin, buat betul-betul, buat sampai habis. Itu cerita Mr. Tang daripada kampung Cameron Highland turun ke bandar. Belajar di bandar, kerja di bandar, akhirnya kembali ke kampung, dan inilah orang-orang tua kata berbudi pada tanah. Okey, jumpa lagi dalam episod-episod yang akan datang, insya-Allah pada setiap hari Sabtu jam 9 malam di YouTube Suhan Channel dan juga Agrobank TV. Terima kasih kerana menonton Agroboom. Terima kasih. Dibawakan oleh Agrobank. Baik, assalamualaikum. Terima kasih, Ustaz.